Kita ni umat Islam ni, kalau kita ni ada warna sahabat tu, kita ni mendapat celupan yang sama, akan jadi gitu. Sebab sahabat ni tidak bertolak ansur kalau benda bid'ah. Itu antara ciri-ciri dia. Sahabat tidak sayang nyawa harta benda dia kerana Islam. Itu antara ciri-ciri dia. Sahabat sangat jaga pesanan-pesanan Nabi SAW. Dia amal sungguh. Sahabat ni berani mengutamakan akhirat daripada dunia. Orang yang ada semua ni kan, sebab itulah dalam Quran sebut fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti mana kamu tu siapa? Orang beriman zaman Nabi lah. Mana contoh orang-orang mukmin zaman Nabi ni contoh. Kalau mereka manusia kau zaman tu, kau zaman bila beriman seperti mana kamu telah beriman. Tuhan tunjuk kamu tu, takkan tak ada satu golongan. Umat Islam ni banyak generasi kan, takkan tak ada satu generasi hak contoh. Tuhan sebut tu kamu tu mula-mula je sabarlah ayat tu turun tu. Ketika tu mereka tu memang ada, kita tak ada lagi nak kata kamu ke kita. Jadi kamu tu dah sahabat. Faqad ihtadaw, sesungguhnya mereka benar-benar telah mendapat petunjuk. Orang yang beriman, cara sahabat hak tu dapat petunjuk sebenarnya. Hak tu lah hak beriman sebenarnya. Sebab tu dia berubah. Betul dia jahat, dia begitu begini ada apa. Tapi kalau dia insaf, dia insaf semua. Itu sifat sahabat lah kalau tu. Sebab itulah di zaman kemudian ni orang bincang secara khusus tentang sahabat. Sebab apa? Nak menghidupkan peribadi tu, nak mari peribadi tu semua dalam diri kita. Sebab apa? Molek. Bukan makna dia maksum, tidak maksum. Jadi kita boleh tahu lah dia tidak maksum. Bukan sumpah dengan kita. Waktu dia tidak maksum. Kalau Nabi kita kata dia maksum lah, dia begitu gini lah, banyak perkara. Ini sahabat dia seperti itu. Tapi dia boleh buat Islam itu dah berjaya. Sebab apa berjaya? Sebab tu macam ni, dia rakyat, dia mesti ada sandaran daripada Nabi SAW. Jadi berkat bersahabat dengan Nabi SAW tu kan, sementara aja pun kesan dia jauh beza. Tidak serupa dengan kita lah. Kita mengaji 10 tahun pun payah nak jeliga, sahabat tu walaupun sebentar kita tengok sebentar pun, itu kelebihan dia. Jadi berubah terus hidup, berubah terus, dan dia sanggup segala-gala. Kita dah banyak kokek kita. Kalau gue tu lah tak weh gitu dia dah. Tak apalah. Ada nota 969, zahir hadis-hadis seperti ini dijadikan dalil oleh golongan Khawarij dan sesetengah Mu'tazilah tentang kafirnya orang yang melakukan dosa besar. Kata mereka, tidak ada apa yang menghapuskan amalan seseorang melainkan kekufuran. Hadis ini sama dengan firman Allah berikut, wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bermaksud, sesiapa yang kafir sesudah beriman, maka sesungguhnya terhapuslah amalannya, yakni yang baik, dan ia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi. Tuhan kata. Jadi dalam hadis ini dia kata, Nabi SAW kata, sesiapa yang meninggalkan sembahyang asar, terhapuslah amalan. Buat Khawarij, buat setengah-setengah Mu'tazilah, bukan semua. Dia kata kalau orang melakukan dosa besar jadi kafir. Dia kena mengucap semula. Meninggalkan sembahyang dengan sengaja satu dosa besar, dia jadi kafir lah, kata dia. Sebab tu terhapus amalan. Tak ada satu dosa yang bila kita buat dia terhapus habis amalan kita. Dosa gapo kalau gitu tak ada kecuali jadi kafir, murtad, wal iyadu billah, barulah terhapus amalan.
Ni dia dalam hadis dia sebut terhapus amalan. Dia isyarat kepada orang yang meninggalkan sembahyang tu jadi kafir. Memang ada apa ada. Imam Ahmad pegang waktu. Imam Ahmad pegang waktu. Waktu tak apa kita bicarakan adalah waktu tu. Dari segi sejauh mana jadi kafir tak apa maksud dia nya. Jadi di sini kata terhapus amalan. Nak boleh terhapus amalan dia, amalan gapo dia buat. Tak ada kecuali jadi kafir. Dia buat kesimpulan lah. Ini menunjukkan meninggalkan sembahyang tu jadi kafir. Dan apa meninggalkan sembahyang tu? Sebab sembahyang tu, meninggalkan sembahyang tu dosa besar. Ini bermakna orang yang melakukan dosa besar dia jadi kafir. Dia pegang tengok tu. Kalau tidak apa Nabi kata begitu. Jadi puak-puak Khawarij, puak-puak Mu'tazilah dan lain-lain Syiah sekalipun kalau zaman dahulu, puak-puak ni kita tak boleh kata kafir lalu. Tak boleh. Dia banyak peringkat dalam sejarah perkembangan dia. Di satu peringkat pernah mereka ni kalau tidak semua pun sebahagian daripada mereka Islam. Ulama anggap kira mereka ni sebagai Islam lagi. Tapi itulah pahaman dia tu lagu tu lah. Dia ni ni penyakit buat-buat Khawarij. Dia balah dengan sahabat. Sahabat ni dia pilih-pilih. Sahabat ni dia pilih-pilih. Hak mati sebelum Sayyidina Osman tu molek. Hak mati sebelum Sayyidina Osman. Lepas pada Sayyidina Osman, hak bai'ah kepada Sayyidina Osman, hak terima Sayyidina Osman, terima Sayyidina Ali, hak ni kafir. Dia kata sahabat tu kafir. Jadi macam Buraidah gapo ni kafir. Begitu. Usah kena baik nak rujuk pada demon ni. Dia tentang, dia lawan. Ni buat Khawarij. Jadi dia tafsir sendiri. Dia tafsir sendiri. Dia tak sepakat ada hadis-hadis demon ni. Ni penyakit dia. Ni penyakit dia. Jadi ada orang engel tu tidak berat benda setara tu lah, tidak sampai jadi kafir tapi dosa. Gitulah. Salah kan. Tak boleh kita buat sandaran, tak boleh buat rujukan. Begitu. Buat-buat Mu'tazilah dia mengutamakan akal. Banyak. Mana-mana bercanggah dengan akal tak saya terima ni. Tak saya terima. Itu Mu'tazilah. Jadi puak-puak ni kata sebab apa yang terhapus amalan ni? Sebab orang yang meninggalkan sembahyang ni dosa besar. Dan orang yang melakukan dosa besar daripada sini dan ayat dan hadis umpama inilah mereka pegang sebagai dalil bahawa orang yang melakukan dosa besar tu jadi kafir. Kalau dalam ayat ni wa may yakfur bil iman, sesiapa yang jadi kafir sesudah beriman. Orang jadi murtad jadi kafir, mula dia beriman. Kalau orang kafir dia beriman tak apa. Tak kena gaya amalan-amalan hak dia dulu tu lagi kok jadi kebaikan. Hak mana-mana baik-baik tu Tuhan tu kan jadi kebaikan. Tapi kalau Islam lepas tu jadi murtad, teruk. Perbandingannya seperti orang duduk dalam cerah, asalnya dalam cerah tiba-tiba gelap. Teruk. Kalau orang tu biasa duduk dalam gelap dah tak apa pula, tidak selesa sangat. Tapi kalau orang tu biasa duduk dalam cerah, dia pilih hak gelap, teruk benda tu lagu tu. Dia kata faqad habita amaluhu, terhapus amalan dia. Serupa dengan Nabi kata dalam hadis ni. Serupa. Apa beza? Terhapus amalan. Terhapus amalan dalam ayat tu kata dengan sebab dia jadi kafir. Ini bermakna meninggalkan sembahyang tu jadi kafir lah. Dia faham gitu. Dia tidak tanya dah sahabat. Dia tidak tanya. Kalau kita perhati dalam sejarah ni, dalam sejarah Islam ni lah, hak mana-mana sesat tu menyeleweng lah kita kata. Ajaran yang Islam, dia dakwa Islam tapi terpesong, semua ada masalah dengan sahabat sebenarnya. Ni benda besar tu, benda besar. Setengah-setengah orang tak jijak benda tu. Dia kata apa-apa akidah kau, sahabat ni maksum kau. Kalau kita kritik dia, kalau kita kata dia salah, dia dosa, dia kadang-kadang pun
Dia kata tak apa. Dia tidak faham, dia tak jijak molek. Sayang. Kadang-kadang orang kecil lagu ni orang ngaji juga. Orang alim juga. Itulah jadi keliru lah, orang ramai ni keliru. Dia tidak faham akibat kritik sahabat tu, akibat kata buruk pada sahabat dia. Dia celah lah. Mana kalau kita ni orang mengaji molek tak pandai banyak pun tak apa. Gini je cerita ni ada dalam sejarah-sejarah tu. Kok molek lah, teruk lah. Tolak salah. Sahabat tidak lagu tu. Senang je. Tapi puak-puak ni dia kata apa? Sahabat kan pernah ada curi kat tangan benar. Ada berzina, ada minum harga. Macam-macam tu bila. Tengok, dia telah melakukan kesilapan. Kalau dalam politik dia tidak boleh melakukan kesilapan kok. Melakukan kesilapan dalam politik lagu mana apa kuasa misalnya bunuh orang untuk kepentingan kuasa kita dan sebagainya, menipu, itulah tak boleh. Itu logik dia je. Logik dia gitulah. Lama-lama dia melarat. Kau besar salah pula. Jadi kemampuan kita setakat mana kan? Kalau kita nak kira, akhir sekali kita terpedaya juga dengan diayah dalam buku-buku sejarah. Kita jadi anggap satu golongan suci, satu golongan hina tu, sahabat-sahabat. Jadi dia fikir gitu. Dia tidak fikir sahabat-sahabat ni betul dia ada kesilapan ni. Tetapi kalau sahabat tu ramah, jangan kata gitu. Dia kata ramah pun tak cara lah. Siapa dia boleh kata mana sahabat-sahabat ni pun sepuluh orang ramai ni lah. Kadang kepentingan dunia, kedudukan, dia boleh tukar agama ni. Dia siapa kata begitu? Tak kena lagu tu. Walaupun siapa peras sekalipun, kalau sahabat ni kita, kalau mengikut ahli sunnah wal jamaah, tak boleh anggap gitu sahabat. Dia siapa peras dengan maksud nak mencari kebenaran, dengan maksud nak menegakkan kebenaran. Gitu. Cuma beza pendapat tu ada lah. Tak apa beza pendapat tu. Cuma kadang-kadang dia sampai berlaku begitu. Tapi maksudnya tidak dunia. Maksudnya tidak dunia. Yang kita kata kerana dunia. Silap tu. Lagu tu. Nombor satu sekali. Sebab apa? Dia orang ni, kita tidak boleh menilai dia tak molek atas sekaranya. Tak boleh. Tak kena lagu tu. Kalau lagu tu tak ada lah juga baik dalam dunia ni. Tak ada lah orang terpilih. Dia bukan tidak masuk belakang. Nyada kesalahan apa dia buat. Tapi bila dia bersalah, dia lagu mana? Tu kita kena tengok. Salah tak apa Tuhan kena. Dalam hadis berapa banyak Tuhan kata dalam hadis kudusi ke pun Nabi, hadis Nabi pun ada juga. Kalau manusia ni tak buat salah, Tuhan akan buat makhluk lain supaya dia melakukan kesalahan. Lepas tu dia bertaubat. Lepas tu Tuhan ampun. Lepas tu dia bertaubat. Dia buat salah. Lepas tu dia bertaubat. Lepas tu Tuhan ampun. Tuhan akan buat makhluk lain. Maka dia nak gini. Tapi bukan bermakna dia nak suruh menggalakkan kita buat dosa. Tidak. Kejadian tu. Nak menunjukkan kebijaksanaan Tuhan, kekayaan Tuhan. Dia tidak buat malaikat saja. Dia buat makhluk manusia. Dia buat makhluk manusia. Jadi ada salah tu tak apa. Cuba kita fikir, kalau kita salah setara mana? Sama dengan sahabat? Tak sama. Dia sanggup. Hak perempuan apa sanggup? Dia berzina, dia pergi jumpa dengan Nabi, suruh laksanakan hukuman ke atas dia. Bukan senang. Rejal-rejal ni mati. Siapa mati? Tu cara dia. Dia sanggup dan dia bertaubat sungguh. Taubat tu dia akui oleh Nabi. Macam Ma'iz, dia berzina, sahabat Nabi berzina. Adalah sahabat-sahabat duk golek paling nampak apa lah gini. Nabi kata jangan kata apa-apa. Aku tengok dia, nampak dia duduk benar dalam surga. Salah mana taubat ni? Taubat dia tu Nabi kata kalau bagi kepada seluruh penduduk Madinah ni habis Tuhan pun. Taubat dia saja. Sekarang tu orang lain pun ada salah juga, terbagi taubat dia tu saja. Tuhan pun juga. Sekarang tu kita ada ke boleh bertaubat sekarang tu? Dia sanggup mati kerana Islam.
Perai tu suku. Kalau dia salah, dia sanggup. Dia terima. Tidak kata nak nusuk ke apa. Tak, tidak lagu. Tu sahabat ni. Situ lebih dia je. Situ lebih dia. Sekarang. Yang kedua, Tuhan dalam Quran sebanyak mana. Kita perawi hadis ni kan, kita terima orang ni sebagai perawi thiqah, ini perawi hujah, ini imam, ini orang tak pakar, ini orang gini-gini. Kita dengar siapa dia royak? Tuhan royak kau. Dah Ali Ibn Madini royak, Imam Bukhari royak, Imam Ahmad royak, Yahya bin Ma'in royak. Orang ni kata di perawi-perawi ni tak molek. Kita kata ni sahabat-sahabat ni orang hak Tuhan sendiri kata dia tu orang molek. Kita nak tahu apa lagi? Bukan manusia kata orang molek. Tuhan kata. Tuhan kata. Jadi kalau kita kata Tuhan kata ulaika humus sadiqun, mereka tu adalah orang-orang yang benar. Kita kata dia pelawak pula. Mana kita lawan Tuhan lah. Kalau begitu. Bukan lawan Imam Bukhari, bukan lawan Yahya bin Ma'in, ahli ilmu rijal tu. Bukan. Ini Tuhan sendiri aku. Benar lah ke mana kita kata dia telah berzina? Benar lah. Kata dia bertaubat tu, dia sanggup terima hukum Islam, itu benar lah. Lagu tu lah benarnya. Mana kepercayaan dia tu buktikan sungguh. Kalau tidak, kita akan kata Islam ni tak boleh manusia. Tak ada pernah manusia boleh pakai Islam. Ini khayalan. Ini khayalan saja. Tak boleh, tidak praktikal kalau nak buat. Orang kata, orang politik kata, dia kata ini satu utopia. Dah. Benda khayalan, tak ada wujud di alam nyata. Tak boleh nak buat Islam. Ni kalau kita boleh tunjukkan benda contoh-contoh tadi, betul-betul tengok. Boleh tu. Bukan dengan sebab saksi, pun tak ada saksi. Dia mengaku. Berani mengaku. Jadi Tuhan kata. Dia kata orang berjaya, dia kata orang yang betul, dia kata orang yang sadiq, ulaika humul muflihun, orang yang berjaya. Dia kata ahli syurga. Ahli syurga. Saya nak semai termakan piti zakat, ahli syurga. Begitu. Mudah je kepada kita mana-mana cerita tak betul. Ini lawan dengan Quran. Dalam Quran sebanyak mana Tuhan puji sahabat. Tuhan puji bukan orang puji, bukan Nabi puji. Nabi tu banyak juga. Tuhan tak boleh gidah kita, tak boleh. Itu yang kedua. Kalaulah dia ni tidak betul Islam ni tersebar lagu mana? Kalau dia tidak betul Islam, itu dari segi logik lah. Tersebar lagu. Siapa dia sebar Islam kalau tidak bawa dia? Kalau pakai buah Syiah 2-3 orang, ada kau nak ngerak 2-3 orang nak saya baik Islam, itu pun tak kiyah semua. Takut nusuk sama sendiri pun nusuk kena dengan orang kafir. Dari segi logik tak boleh. Berapa kali perang tu 2-3 orang je kau perangnya, tak pernah sabar berlaku. Dia telah buktikan benda ni. Tu kejayaan dia tu betul. Dia tu tak boleh nak lawan dia. Kita kena buat contoh. Siapa-siapa yang lari daripada ni, dia akan menyeleweng, dia akan sesat. Cuba tengoklah dalam sejarah Khawarij misalnya, dia bala dengan sahabat. Dia tak sepakat semua sahabat. Padahalnya dia kata, nak contoh apa berzina? Contohlah dia berzina, lepas tu dia ngaku, dia sanggup hukum Islam. Betul contohnya. Contoh belakang. Dia curi, kerak tangan tak apa. Contohlah tu. Jadi tu antaranya orang dia berjaya. Kalau kita ni umat Islam jadi khabar ke diri lah dah, tak berani nak kritik sahabat, nak kata benda kepada sahabat. Kita ramai mana kita ni umat Islam ramai mana. Kau tambah kau negara Islam ramai bilangnya. Kalau tambah bukan negara dia, orang tak takut. Dia bawa dia tu 3 bulan perjalanan, takut dah orang. Sahabat-sahabat. Lepas tu nak hari keluar Islam. Kita kau tak ada negeri. Cuba tengok situ.
Dia ada kelengkapan apa dia? Kita ada belaka sesuatu negara tu ada sebanyak mana. Hanya tu adanya tunjuk perbarisan hari merdeka je. Ada masing-masing je dah. Ada belaka, ada kata kebalnya dengan kapal. Tidak kau kapal laut tak mari kita. Zaman tu tak ada. Cuba tengok kejayaan dia, kesanggupan dia, pengorbanan dia. Nak banding dengan kita, tak. Dalam masa sebentar tu berlaku semua tu. Empire Rom dan Parsi jatuh. Bukan senang tu kalau tidak ada pertolongan Allah. Kita ni umat Islam ni daripada dijajah, merdeka, jatuh. Empire kalau dulu ni Amerika, Rusia. Mustahil tu. Kalau tak ada terjejas sikit bila ada jihad. Terjejas ada. Bila ada jihad dia terjejas. Tapi kalau tinggal jihad tak lagi. Dakwah saja tak boleh. Dia kena dakwah dan jihad. Di mana-mana bila ada ni dia ada kesan. Ikut sahabat dulu. Jadi itu antaranya. Kita tengok hasil dia. Kalau nak bilang banyak lah. Lepas tu kalau kita meragui sahabat lah, macam mana nak jadi Quran dengan hadis? Quran dengan hadis ni siapa dia bawa? Tidak sahabat. Dia betul lah jaga bawa mari kita ni. Kalau kita ragui dia, kita kata dia pelawak, boleh jadi mana-mana hadis ni dia pelawak kot, dia reka kot. Dia Maulana Maududi dia ada silap juga masalah ni ya. Ada tersilap lah. Tapi dia kata ketelanjuran sahabat, kesalahan sahabat kalau ada pun dalam bab-bab lain, dalam bab meriwayatkan hadis tak ada. Dia kata sahabat tak ada berani. Siapa nak mereka hadis, nak buat hadis atas nama Nabi tak berani. Tapi kesalahan lain dia mungkin lakukan. Mana tak ada asal politik kau kan. Ulama-ulama kritik dia. Tak betul tu lagu tu. Tak betul. Mana kalau dia sanggup kerana politik ke kerana begitu gini. Dari segi logik, apa dia tidak sanggup untuk reka hadis untuk kepentingan politik? Tak boleh. Tak ada. Sahabat-sahabat di jiwa dia lagu lain. Kalau kita tengok dia bala dia gapo pun kena ugal. Tu sahabat ni. Jadi kalau kita pertikai dia, bermakna kita pertikai Quran dan Sunnah tu sendiri. Orang akan ragu, lambat bangat akan timbul masalah tu. Sebab puak-puak dia yang terlibatnya. Jadi puak-puak Khawarij ni dia balas dengan sahabat. Semua juga golongan lain. Cuba tengok Syiah, dia pakai juga hadis, dia ada juga hadis. Khawarij pun ada juga hadis. Cuma hadis yang dia terima adalah syarat-syarat dia. Hak sebelum Sayyidina Uthman tu, sahabat-sahabat waktu hak mati sebelum Sayyidina Uthman, dia pakai. Hak selepas pada tu tak sih. Tak kira lah dulu adik Sayyidina Ali, adik Muawiyah tak kira, dia tak sih. Sebab ni dunia lah. Dia kata dunia. Apa-apa Syiah sama juga. Dia hanya pakai hadis-hadis daripada Ahlul Bait saja. Sahabat-sahabat lain tak boleh pakai. Supaya juga masalah dengan sahabat juga. Apa-apa Mu'tazilah, hak mana-mana kalau teruk sangat, yang melencong jauh lah. Masalah sahabat juga. Sahabat-sahabat cuba kita tengok, dia tak masuk akal setara mana pun. Kalau dia terima dengan Nabi, dia terima. Tak ada banyak soal. Supaya Mu'tazilah dia tanya, berapa sembahyang subuh 2 rakaat? Selagi tak boleh jawab tu, dia tak tenang jiwa dia. Ini masalah dia. Berapa sembahyang subuh 4 rakaat? Ada nak bahas tu. Tak banyak benar lah nak bahas. Nak tanya. Tak boleh jawab. Agama dia tak boleh jawab. Banyak benar. Jadi dia ragu lah mana-mana tak boleh tu. Dia terlanjut menuhankan, kita kata menuhankan akal lah. Sahabat-sahabat dulu tidak lagu tu. Dia tidak sibuk habis masa situ. Dia buat kerja, jenis orang buat kerja. Kecek tak banyak. Puak-puak Mu'tazilah ni dia ahli falsafah kan.
Dia kecek banyak. Ahli falsafah ni kecek banyak. Buat tak ada gap. Aduh khayalan. Kalau begini. Sahabat-sahabat tidak lagi. Tengok. Dia tidak buat untuk guru sahabat. Itu masalah dia. Sahabat-sahabat tipu. Kalau kita tak faham biar. Satu hari nanti kalau ada takdir Tuhan nak faham, akan faham. Dia tak fikir. Tidak banyak fikir. Banyak fikir ni susah juga kan. Banyak fikir ni. Banyak begitu begini, kalau begini, kalau kita nikah, kalau bala, kalau cerai, ada. Lepas tu kalau boleh anak tu cacat pula lagu mana dah. Kalau boleh anak ni tidak taat pula, belaka pada ibu bapa pula. Banyaklah. Siapa tak jadi nikah. Dah. Kalau banyak soal sangat memang jadi gitu. Habis masuk. Dia tak ada nampak orang molek. Tak ada nampak molek. Macam hak kebanyakan dalam dunia ni, hak tak molek. Pada hak tak molek tu sikit je. Tuhan buat pengajaran. Mana ramai hak waras dengan hak gila. Gila kata baru. Dah. Tak usah pergi lain. Kan? Apa tidak positif. Tidak percaya ke Tuhan tu. Dia nampak tak molek tu baju. Siapa tak jadi hijau. Mana ramai hak sihat dengan hak sakit, hak buta dengan hak celak. Dia tak tengok situ. Begitulah juga lain-lain pun. Kira tengok sebab dia tengok ambil kira dah puas hati lah. Tak sudah banyak buat fashion Mu'tazilah ni soal baju. Jadi habis masa situ. Soal pula soal bukan hak kerja kita. Kerja Tuhan. Dia soal benda-benda tu. Habis masa. Habis hadis dia tak saya terima. Hadis belah dada tak saya terima. Hadis merah tak saya terima. Semua dia tahu. Sumpah Mu'tazilah dulu, Mu'tazilah kemudian sumpah. Mukjizat tak saya terima. Tengok. Mukjizat tak saya terima. Mu'tazilah modern pun lagi terima. Sumpah. Cuma dia tidak sehebat dulu. Tak saya terima. Perkara jin tak saya terima. Tak saya terima, tak ada jin. Orang mesti kartu masuk atu ke perkara tak ada. Tak saya terima. Pahala ke apa? Tak ada. Pahala ni hasil. Betul. Dia tak terima banyak, dia tahu lah. Dia tahu. Itu cara Mu'tazilah. Jadi ni antara tempat dia nya melencong lah ni. Melencong lagi lah ni. Padahalnya tidak lagu tu maksudnya. Tidak lagu tu. Banyak lagi kena bahasnya. Kata Ibnu Abdul Bar, mafhum ayat ini ialah orang yang tidak kafir sesudah beriman, amalannya tidak terhapus. Tuhan kata tu kalau orang kafir sudah beriman, kalau orang jadi kafir setelah dia beriman, barulah terhapus amalan dia. Kalau orang tu tidak jadi kafir, berapa terhapus amalannya? Dia kata terhapus tu kalau orang tu jadi kafir selepas beriman. Enggak orang yang terlepas semaya, tinggal semaya dia amalan, dia tidak kafir. Dia tak say kafir. Dia tak say. Sekarang mafhum ayat dan mantuk hadis sudah nampak bercanggah. Mafhum mantuk pun ada. Jadi hadis ni kena tak ada habis ni kalau tebal pun tak ada je ni dah. Jadi sudah nampak bercanggah. Jadi apa maksud? Jadi kalau kita ngaji, sebab itulah kau mana-mana pun dia kena ngaji lah. Kalau tidak kita boleh terpengaruh dengan apa saja. Zaman lah ni pula banyak saya kira tak kira dah. Nampak zahir molek. Nampak zahir molek. Kalau kita tak ada ilmu kan, terpedaya lah dengan zahir. Terpedaya dengan zahir. Sebab itulah perlu kepada pengajian ini. Sama-sama kena mengaji dan kena tahu. Nombor satu sekali kita ahli sunnah kena tahu ahli sunnah tu gapo dulu. Ahli sunnah tu gapo dulu. Hak molek dulu, tahu kita dulu. Lepas tu dengan sendiri kalau kita kenal molek kan, selesai. Sebab tak ni jalan mudah. Bila orang kata yang kita sebut benda lagu ni ada dalam kitab Hamka dulu. Sejarah umat Islam. Dia masuk pelik-pelik dah dalam tu. Dia kira cendok saja. Enggak orang percaya kepada dia, orang anggap dia alim kan? Alim pun kan alim.
Tapi dia orang alim ni adalah tempat-tempat dia. Dia kata Sayyidina Uthman makan piti zakat. Dia ambil sejarah. Bukan dia tulis sejarah, kan dia rujuk sejarah lah. Dia rujuk sejarah. Sayyidina Uthman ni makan piti zakat. Jadi tidak kalau kita ngaji ni kan mudah lah. Waktu makan piti zakat, makan apa nama ni, harta orang, dosa besar. Lepas tu macam mana Nabi kata dia ni ahli syurga? Setara tu je ke orang Nabi ni pilih siapa dua orang anak dia, dia kata kalau ada anak lagi nak pergi lagi ke Sayyidina Uthman. Setara tu je. Cuba kita fikir setara tu. Jadi kalau ahli-ahli politik sekarang ni tu hak terpilih pun setara tu je. Apa lebihnya kalau kita tak ada gapo, kita tak ada buat setara dia tu. Tak ada bunuh orang kursi tak tu kali tu. Ni dia sebut macam-macam lah. Habis pergi 3 ayat. Muawiyah ni kalau orang keji dia, orang kata dia lepas mak, orang caci dia lepas mak, banyak pendamah dia dah. Dia kata ambil pergi 3 ayat. Tu dalam tu juga ada. Bukan dalam tu saja, dalam lain-lain pun ada lagu tu lah nak ceritanya. Jadi Muawiyah ni dia beli orang. Beli orang sampai ni orang panggil beli. Beli undi kau gapo ikut. Jadi sebab tu jadi orang tertarik ke dia. Sayyidina Ali ni dia kedekut, dia kata. Habis tak molek. Kedekut ni molek, kau sifat molek kau. Sahabat Nabi dia kedekut. Menantu dia kedekut. Tengok. Hanyut sampai begitu umur. Hanyut begitu umur. Jadi itulah yang ada dalam buku-buku kena mengingat. Tak usah kira siapa, tak usah cara. Kita sepatutnya ada rujukan lebih tinggi, Quran dengan Sunnah. Quran tak kata begitu. Dia kata sahabat tu masuk belakang lah. Apa lagi kalau support Sayyidina Uthman tu, takkanlah dia macam tu. Dia bui habis paruh daripada harta Afrika tu kepada natu dia, Marwan bin Al-Hakam. Harta Afrika pergi harta dia kan? Tidak jadi harta kerajaan. Ada mana-mana. Tengok Sayyidina Uthman, lagu tu ke ahli syurga. Situ yang mudah je. Jadi sebenarnya cinta tu kagum tak ada. Orang musuh lah kau buat. Pas dia tidak mengaji, dia kira apabila tulis sejarah tak ada kena benda lah. Sejarah pun kena khabar juga Quran dengan hadis. Tak boleh buat sejarah begitu saja, tak boleh. Mudah. Dan banyaklah hak seumpama itu, banyak benar lah. Misalnya ajak banyak tu tak tahu. Tak tahu. Jadi nampaknya kita sekat tu lagi kita tak ada dah. Tak ada perhabis. Wallahu a'lam.